Kalau orang nak jadi kaya, wa amma surah kul huwallah. Dah. Tak payah kali weh. Ada seorang sahabat, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, hamba ni susah weh. Lah mana nak beri rezeki murah sikit beri senang sikit Lalu Rasulullah pun ajar dia, tiap-tiap kali mu nak naik rumah, mu berhenti depan pintu, belum mu naik rumah tu mu baca surah Qul Huwallah 3 kali. InsyaAllah rezeki murah. Jadi kaya. Lalu ya wa amma. Duk tak lama dia mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah rezeki hamba murah. Jadi kaya dah hamba. Tu dah. Bolehlah wa amma insya-Allah dah. Tapi kalau kaya kena ingatlah zakat kena bayar. Kena beli. Muka kaya-kaya zakat tak bayar je Zuri. Hak tu bala kan. Supaya kita dengar cerita